Pada pagi yang penuh bertenaga sebelum sekolah, Pinky bersiap untuk hari itu. Segala-galanya di sekelilingnya berwarna perak, dari rumah ke pakaian dan rambutnya. Walaupun pakaiannya tidak terlalu mewah atau cantik, dia tetap kelihatan ceria dan bersemangat. Nampaknya, kawan yang ditunggu Pinky untuk pergi ke sekolah bersama hampir tiba. Hello, Pinky! Jom pergi ke sekolah! Jom pergi! Pasangan perak. Kami di sekolah! Mereka pergi untuk mendapatkan buku mereka, tetapi terdapat kotoran di pintu. Pinky mengelapnya dengan kain, dan ia menjadi bersih dan berkilau semula. Mereka melihat cermin di pintu kabinet dan merasa gembira dan yakin dengan penampilan comel mereka. Tetapi tidak lama kemudian, beberapa rakan yang bersinar muncul di lorong dan menarik perhatian semua orang. Pasangan emas. Apabila berkaitan dengan keyakinan, Rose dan Mike menonjol. Kedua-duanya kelihatan bergaya dan menawan. Namun, tidak lama kemudian, Rose terlibat dalam situasi canggung yang membuat semua orang bimbang. Hei! Hati-hati kamu semua. Tanggalkan ia! Anda mungkin jatuh! Untuk menyelesaikan masalah, Rose segera menanggalkan kalungnya. Apabila ia mencecah tanah, ia menghasilkan hentaman kuat. Ia begitu berat, sehingga semua orang terkejut. Tepi ke tepi! Apa? Kamu berdua! Kamu berdua! Apa yang kamu lakukan di sini? Maaf, saya tak sengaja. Betul! Saya minta maaf! Sila tunggu sebentar. Menggunakan kreativiti, Pinky menyembur cat kuning pada loker, menjadikannya kelihatan berkilat seperti baharu. Tolong berhati-hati lain kali. Ya, saya tahu! Jom masuk! Kedua pasang dengan cepat mengambil tempat duduk mereka. Di sebelah Pinky, meja itu tidak mewah dan buku-bukunya agak lama. Tetapi senyumnya bersama Finn menunjukkan mereka rajin dan selalu positif. Rose dan Mike tidak membantu rakan-rakan mereka. Sebaliknya, mereka mempamerkan kekayaan mereka dan terus mengusik kedua-dua yang lain dengan cara yang bersahaja. Biarkan saja.
Kamu boleh gunakan yang ini. Apakah idea mereka? Finn menggunakan foil untuk membungkus pensil dengan teliti. Selepas kerja yang teliti, ia selesai. Sebatang pensil yang kelihatan seperti baru. Hai, semua orang. Hello, Cik! Baiklah, mari kita mulakan pelajaran hari ini. Ya! Baiklah sekarang. Semua, sila mula melukis rekaan robot anda. Ya. Saya ada satu idea. Mari kita mulakan. Lukis reka bentuk robot untuk saya. Okey. Pasangan emas tidak perlu melakukan apa-apa kerana semuanya direka dan dilukis oleh robot. Sementara itu, Pinky dan Finn dengan sabar melukis setiap garis dengan tangan. Mari kita mulakan. Finn mula melukis setiap putiran. Di sebelahnya, Pinky tersenyum dan melihat peluh di dahinya menunjukkan keprihatinannya. Maafkan saya. Oh, Tuhan saya. Melihat ini, Rose dan Mike menggelengkan kepala. Tetapi mereka sedar bahawa bateri tablet hampir habis dan lukisan mereka masih belum selesai. Saya sudah siap. Apa? Saya ingat anda semua buat lebih baik. Itu saja. Lakukan, Pinky. Like it or not, I'm funny. Still in searching of my destination. Ia sangat hebat. Living away is arty. Masa sudah habis, sila tunjukkan reka bentuk akhir anda. Ya. Wow, reka bentuk anda sudah siap. Ia kelihatan sangat cantik. Awak mendapat A+++. Rekaan anda belum siap lagi. Anda perlu berusaha lebih keras dan belajar daripada rakan-rakan anda. Okey? Kali ini anda mendapat B. Ya! Ah, saya ada sesuatu untuk kamu. Sekarang anda akan dibimbing robot senda dan sesiapa yang membuat yang terbaik akan memenangi trofi ini. Ya. Baiklah, sila lakukannya. Saya akan kembali untuk memeriksa kemudian. Hello, Bella bercakap. Baiklah. Walaupun mereka memiliki barang-barang mewah dan mahal, mereka sebenarnya tidak tahu bagaimana menggunakannya. Tidak tahu apa yang perlu dilakukan, Finn melihat sekeliling bilik darjah dan satu idea tiba-tiba muncul dalam fikirannya. Pinky, saya ada idea. Sekarang kita buat begini, 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 kemudian begini. Okey? Finn mengumpul segala-galanya dan memasukkannya ke dalam dan mereka berdua dengan teliti melihat bahan-bahan di hadapan mereka. Jom
Lakukannya! Pinky dan Finn mula membina robot, memberi tumpuan langkah demi langkah. Bagaimana dengan Rose dan Mike? Bagaimana mereka akan menanganinya kali ini? Saya ada cara. Rupanya Rose mempunyai cara yang sangat mudah. Mereka memutuskan untuk membeli robot. Dan sudah tentu, ia adalah yang sangat mahal dan paling canggih. Sudah siap! Pinky, cuba hidupkannya! Ini bagus. Kami pasti akan memenangi piala. Belum pasti lagi! Saya akan tunjukkan siapa yang terbaik! Tidak mau ketinggalan, pasangan kaya itu mempercepatkan robot emas itu untuk membuatnya melompat dengan pantas. Tetapi mereka tidak tahu, ini akan menyebabkan masalah tidak lama lagi. Ia hebat. Trofi sebenar? Selepas menerima arahan, robot perak Pinky dan Finn bergerak pantas ke hadapan, bersedia untuk membantu dua yang lain. Walaupun robot perak menyelesaikan tugasnya, nampaknya ia sudah rosak sekarang. Terima kasih anda berdua. Jika bukan kerana awak, piala itu pasti sudah pecah. Saya minta maaf kerana merosakkan robot awak. Tak mengapa, tiada masalah. Kami tidak marah padamu. Betul! Kita kawan! Melihat kedua-dua robot, keempat-empatnya merasa sedih dan berat hati. Tetapi Pinky dengan cepat mendapat idea. Apa kata? Kita bina semula, bersama-sama. Terima kasih kepada kerja berpasukan semua orang. Robot yang menggabungkan emas dan perak akhirnya siap. Kamu semua, mari kita kawal bersama!
masa ini, guru masuk ke dalam bilik darjah dan melihat robot menari. Bagaimana dia akan bertindak balas? Itu hebat. Semua orang mendapat trofi emas. Dan sekali lagi tahniah kepada anda semua. Mulai sekarang, kedua pasangan menjadi kawan baik yang berkongsi minat dan mengembangkan bakat mereka bersama.